semua, selamat tengah hari. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Lin dari Klinik My Family. Terima kasih kepada anda semua yang sudi join sesi live kita pada hari ini. Memandangkan kita lagi beberapa hari nak masuk bulan puasa ni, memang banyak soalan yang keluar terutamanya daripada ibu mengandung dan ibu menyusu lah. So hari ni kita nak bincangkan dengan doktor kita sejauh mana sebenarnya selamat untuk berpuasa dan bila ibu tak perlu paksa diri lah. Okay, topik kita hari ni ibu mengandung dan menyusu selamat ke berpuasa. So korang yang nak tahu lebih lanjut pasal topik kita hari ni, jangan skip kita punya live, tengok sampai habis. So kalau ada soalan, korang boleh je drop soalan korang dekat ruang komen. Akhir sesi nanti kita akan bacakan soalan korang tu untuk doktor kita jawab lah. So bersama kita hari ni Dr. Farha dari Klinik My Family Cawangan Sungai Petani. Hai doktor, Assalamualaikum. Salam. Sihat Lin? Sihat doktor? Okey doktor, kita teruskan dengan topik kita hari ini. Soalan yang paling ramai tanya setiap Ramadan, ibu mengandung dan menyusu sebenarnya boleh puasa ke doktor? Okay, so basically kalau kita cakap pasal menyusu mengandung kan di bulan Ramadan ni, sebenarnya boleh, okay. Boleh sangat-sangat, melainkan kalau kata ibu tu yang menyusu atau mengandung tu ada apa-apa masalah lah yang mungkin yang tak boleh dielakkan lah. Maksud saya kalau kata let's say contoh kalau kata mengandung, kalau dia ada risiko yang lain, macam dia ada kencing manis ke apa ke, so kita tak galakkan untuk berpuasa. Tapi kalau tak ada masalah, dia mampu, sebenarnya boleh. Okay, kalau menyusu pun sama juga. Kalau kata ibu ni, dia kuat, dia tak ada masalah penyakit lain yang membolehkan dia puasa, sebenarnya boleh puasa juga. Okey, kalau ibu mengandung nak puasa ni, trimester mana yang biasanya lebih selamat? Okey, dia sebenarnya macam ni, dia tak ada spesifik yang mengatakan trimester ini yang kita kata betul-betul selamat lah untuk berpuasa lah kalau kata mengandung ni. Cumanya kalau kata trimester pertama, selalunya kebanyakan doktor dia tak galakkan jugalah. Sebab apa? Sebab selalunya first trimester ni, time tu lah ibu-ibu ni nak ada alahan apa semua kan, muntah-muntah apa semua. So kalau boleh trimester pertama tu okey rehat kejap dulu. Tapi kalau kata mampu masuk trimester kedua, kalau kata nak berpuasa sebenarnya boleh. Okay. Tapi kalau kalau ibu yang tak ada masalah, mungkin trimester pertama pun dia tak ada muntah-muntah yang teruk ke apa kan dan dia mampu, actually boleh sebenarnya kalau nak berpuasa. Cuma dia tak nak, ibu-ibu ni kadang-kadang dia fikir, okey ke tak baby aku kan, kalau dalam kandungan dia macam mana kan, dia membesar dengan elok ke tak. So kalau kata risau sampai tahap macam tu, selalunya early pregnancy kita tak galakkan lah. So avoid. Tapi kalau mak yakin, mak okey, mak kuat dan tak ada alahan yang teruk, sebenarnya boleh je, tak ada masalah. Okey. So ada tak keadaan yang doktor memang tak galakkan langsung ibu mengandung ni berpuasa? Okay, so first kali of course kita tengok pada masalah kesihatan ibu lah. So kalau mak ni dia diabetik ke, okay, ada darah tinggi ke time mengandung, anemia yang teruk ke. So usually sebab dia selalunya ibu-ibu ni dia kena makan ubat berkala kan. So kalau yang macam ni, kes yang macam ni kita tak galakkan lah untuk berpuasa lah. Okay, ibu yang mungkin kurang berat badan juga. Kalau kata berat badan tu memang very kata rendah lah, BMI sangat rendah pun kita tak galakkan juga. Dan kehamilan yang ada komplikasi lain lah, macam pendarahan yang berterusan ke apa ke. Ibu-ibu yang macam ni pun kita tak galakkan untuk berpuasa. Of course kalau kata ada muntah kan, kalau kata alahan trimester pertama yang muntah-muntah teruk apa semua tu, okay, jangan puasa lah. Of course kena minum, kena makan dalam muntah kan. Okay, so kita kena minum, kena makan juga. And other than that, kalau kata mungkin kandungan tu, kalau infeksi kandungan tu, bayi tu dia punya kadar pertumbuhan dia tak capai pada tahap yang sepatutnya. So kalau kata ibu yang ada masalah ni dengan janin dia, kita tak galakkan berpuasa juga. Okay, kehamilan kembar, so usually kembar ni selalunya ibu akan rasa double letih macam tu lah kan, so lagi risiko lah. So kelahiran kembar pun kita tak galakkan, ataupun ibu tu dia ada risiko untuk bersalin peramatang. So ibu-ibu yang macam ni sebenarnya kita tak berpuasa. Okey, kalau apa tanda-tanda bahaya yang ibu mengandung wajib berhenti berpuasa dan jumpa doktor?
Okay, so basically satu kalau kata contoh muntah yang teruk lah. Kalau kata muntah yang teruk, okay, sampai ada tanda-tanda dehidrasi lah. Macam mungkin dia kencing pun air kencing berwarna gelap, okay, mak dia berpeluh-peluh ke ataupun ada simptom macam kita kata hypo lah, hypoglycemia lah, maksudnya kurang gula dalam badan. So yang ni memang kena terus pergi jumpa doktor lah, so tak boleh tunggulah. Tanda-tanda lain mungkin preeclampsia, macam tanda preeclampsia macam sakit kepala yang teruk, pedih hulu hati ke apa kan. So kalau kata ibu yang ada simptom yang macam ni juga, kita galakkan stop berpuasa dan jumpa doktor. Okay, other than that mungkin kurang gerak ke, baby kurang gerak, so kita kalau kata baby kurang gerak, so kena pergi hospital terus, kita takut ada apa-apa masalah dengan baby. And then kalau kata ibu ada tanda nak bersalin lah, so kalau kata mungkin lah kalau macam kita kata pram contraction lah, contraction pramatang. So kalau kata ada kes yang macam tu pun kita tak galakkan untuk teruskan berpuasa dan terus kena pergi jumpa doktor. Satu lagi siapa nak mention satu lagi, berat kalau turun. Berat kalau kata tiba-tiba turun kan, makin menurun ke apa ke, kalau yang macam tu kita galakkan jumpa doktor jugalah. Okey, untuk ibu menyusu pula doktor, semua ibu ke sesuai untuk berpuasa? Okey, sebenarnya boleh. Okey, so kalau kata ibu yang menyusu ni, actually kita galakkan berpuasa sebenarnya. Kalau kata boleh berpuasa, mampu, sebenarnya boleh, tak ada masalah. Okey, sebab kebanyakan concern ibu ni takut susu kurang kan. Sebenarnya kejap lagi mungkinlah kita terang sikit lah pasal yang susu kurang tu. Tapi sebenarnya dia tak mengganggu tak penghasilan susu walaupun kita berpuasa lah. So sebenarnya kalau mampu, tak ada masalah kesihatan yang lain, actually boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau ibu perasan susu makin kurang masa puasa, apa langkah yang betul patut ibu-ibu buat? Okay, so first thing is, okay, kalau kata contohlah susu tu kurang kan, okay. So basically, kadang-kadang ibu berpuasa ni contohlah mungkin dia kurang menyusu anak dia ke apa ke, okay. Kekerapan menyusu tu janganlah kita sekat juga. So kita still kena menyusu dan kena kerap lagi susu, okay. Sebab bila kita menyusu tu dia automatic of course, orang kata kan stimulate lah, dia akan stimulate lah penghasilan susu tu. So itu satu, okay. Sebenarnya kalau kita berpuasa pun, kalori yang kita ambil tu actually kan badan kita boleh adapt tau. So kalori yang kita makan tu, banyak mana yang masuk tu, so badan kita akan ubah. So mengikut jadual kalau kita berpuasa lah. So maksudnya susu tu tak sepatutnya dia drop. Melainkan kalau kata ibu ni mungkin makan pun kurang ke apa kan, sudah tak dapat nutrien yang cukup ke apa ke, so mungkin akan ganggu sikit lah penghasilan susu. Tapi basically sebenarnya tak mengganggu. Okay, so kalau kata kurang tu mungkin mak kurang bagi menyusu anak ke, kurang pam susu ke, so yang itu kita kena buat. Basically kita kena stimulate, maksudnya rangsang penghasilan susu tu. Okay, and then mungkin kalau kata contohlah kalau berpuasa tu pun makan dia makan, kita pun tak ada suruh makan berlebihan kan. Kalau ibu menyusu ni dia kena ambil kalori, maksudnya dia kena ambil nutrien yang cukup, kalori pun dia kena cukup, okay, untuk nak menghasilkan susu. Kalau kata lepas buka puasa pun kalau boleh kena ambil snack juga sikit. Nanti mungkinlah malam sikit kan, kena ambil snack sikit. Janganlah makan time buka puasa je, janganlah makan sikit, makan time buka puasa je kan. Sebab dia nak hasilkan susu dia kalori. So kena ada waktu snack apa semualah. So yang nombor satu key point dia kena kerap menyusu. Kerap menyusu ataupun kena kerap pump. Okay. So doktor, betul ke berpuasa ni akan jejaskan susu? Mitos ke fakta? Okay, so macam saya kata tadi sebenarnya mitos je. Okay, dia kalau kita menyusu ni, badan kita kalau kita berpuasa pun dia akan adapt tau dengan kalori yang kita ambil tu. So maksudnya penghasilan susu tu basically dia boleh diubah, kita kata macam ubah suai jugalah. So kalau kita makan banyak tu, okay, kalori banyak tu, so badan kita akan ubah. So dia akan berubah, so dia akan menghasilkan susu sama banyak dia actually. Kecuali kalau kata ibu apa masalah lain kan, macam dehydration very bad ke apa ke, nutrien tak cukup ke, mungkin ada ganggu sikit, tapi sebenarnya tak. Selalunya memang basically tak mengganggu langsung penghasilan susu tu. Okey. Berapa anggaran keperluan air harian yang doktor sarankan untuk ibu mengandung dan menyusu semasa berpuasa? Okay, so kalau kita cakap pasal air lah kan, minum ni of course kena banyak lah. Tambah-tambah kalau cuaca panas apa semua kan, okay, sebab kita bukannya kita minum, kita keluar, air tu keluar balik melalui kencing apa je, okay, so kita akan berpeluh apa semua. So sekurang-kurangnya around 3 liter, okay. 3 dia boleh capai ke tahap, ada yang sang pendapat kata 3.5 sampai 3.8 liter pun sebenarnya boleh. Cumanya kita kena pandai bahagilah. So basically kalau kita cakap pasal gelas tu, mungkin around 12 gelas air sehari. Kena minum. Okay, so sebanyak itu. Air masak bukan minum air manis ke apa, air masak. Okay.
Okey, pesanan ringkas doktor untuk ibu-ibu yang rasa bersalah bila tak mampu berpuasa. Okey, dia macam ni, sebab kita dalam Islam ni kan, okey, of course akan ada kelonggaran lah. Kelonggaran kalau kita bab berpuasa ni memang banyak kelonggaran sebenarnya, okey. So janganlah risau sebab puasa, of course kalau kita terpaksa tinggal puasa tu, kalau kita boleh gantikan, nanti gantilah balik puasa tu bila dah mampu nanti boleh gantikan puasa balik, okey. So one thing is, hati kita tak nak ibu stres. Kalau kata ibu ni stres, kadang-kadang ada je nak paksa juga diri puasa tapi bila itu stres pula fikir, ya anak aku okey ke tak dalam perut apa semua kan, okey. So kita punya kata apa, mental ibu ni pun sebenarnya penting, okey. So jangan risau sebab dalam agama pun dia tak paksa pun, betul tak? Dia tak paksa kata oh ibu mengandung ke ataupun menyusu ni wajib berpuasa, okey. So kalau tak mampu jangan buat lah, tak apa je tinggal, okey. So ganti balik, puasa kita boleh ganti, okey. So kalau perlu bayar fidyah, kena bayar fidyah lah. So dua benda ni. So jangan risaulah, jangan risau. Sebab saya pun, actually saya menyusu anak saya before this. So saya pun agak concern jugalah bila kita menyusu kan. So saya bekerja, takut yelah kadang-kadang tak sempat waktu nak pam apa semua tu kan. Satu lagi takut susu pun drop. Memang kalau ibu-ibu ni dia akan fikir yang tu dulu. Susu tu akan drop ke tak? Contoh yang ni untuk ibu yang menyusu lah. So saya memang kebanyakannya saya tinggal juga puasa tu. Okay. Another thing is kalau kata mak ada macam gastritis kan, macam gastrik yang teruk kan. So jangan paksa lah, especially kalau ibu mengandung lah. Gastritis selalunya dia akan lebih teruk time mengandung. So kalau kata mengandung ni ada gastritis akan nak paksa kan, nak berpuasa kan. Janganlah. Tak apa, nanti ke depan boleh ganti balik. Okay, so jangan risau. Okay. Betul. Okey, saya rasa itu saja soalan daripada saya. So kita akan buka soalan lah. Sekejap saya tengok ada soalan tak. Korang kalau ada soalan, korang boleh drop soalan korang kat ruang komen. Nanti kita akan bacakan Sekejap Dekat TikTok tadi ada soalan. Ada soalan daripada Puan Syida. Dia tanya saya alahan teruk. Boleh ke berpuasa trimester pertama? Janganlah Puan. Kalau alahan teruk ni saya tak galakkan. Okay? Sebab apa? Sebab bila Puan muntah, kata contoh time Puan berpuasa, Puan muntah kan. Okay? So risiko dehydration lah. Maksudnya badan akan jadi kurang air. Okay? So Puan akan rasa lemah apa semua kan. Silap Puan boleh pengsan tau. Okay? Ada some patient sampai pengsan pun ada Okay? Sebab dehydration yang teruk. So kalau boleh janganlah. Avoid lah. Tak apa macam saya katalah. Puasa tu kita boleh ganti nanti ke depan. Okay? So jangan paksa. Okay, so kalau saya tak galakkan. Kalau alahan teruk memang saya tak galakkan. Sebab kalau kata contohlah Puan mungkin mengalami dehydration teruk, kalau Puan pergi buat masuk hospital ke apa ke, still kena drip kan. So tak boleh kita pendapatan dah puasa tu kalau drip. Okay, so janganlah, jangan puasa. Okey, soalan seterusnya, saya trimester ketiga ada GDM on insulin dan ubat, boleh ke puasa? Okey, dia macam ni, kalau kata usually GDM pun, kalau kata on treatment, kita tak galakkan berpuasa juga sebab takut risiko hypo. So dia macam ni, kalau kata puan mengandung, risiko hypo tu sebenarnya lagi tinggi tau pada ibu mengandung ni. So kalau boleh, avoid lah. Tapi kebanyakan saya rasa sepanjang saya bekerja pun saya tak pernah jumpa lagi patient ada GDM. On ubat lah, kita tahu on ubat, on insulin ni memang yang berpuasa. So kita tak galakkan berpuasa sebab apa? Sebab kalau kita contoh lah, kadang-kadang kalau kita baik tengah hari pun kadang kita lapar kan. Ibu mengandung ni kan cepat lapar kan. So takut risiko hypo. So kalau boleh lah, memang seboleh-bolehnya tidak lah. So memang dalam list pun diabetes dia mention, yang tak galakkan berpuasa ni diabetes especially on ubat berkala. Okey. Soalan seterusnya, ada orang tanya macam mana nak elak morning sickness? Okay, morning sickness ni, dia is something yang natural tau sebenarnya kalau time mengandung. Sebenarnya saya pun seorang yang memang ada alahan yang teruk kalau kata pregnant. So kalau kata memang kita tak boleh nak elak. Ubat dia sometimes boleh membantu, tapi kalau kata makan ubat pun tak juga, then it's something yang mungkin naturally dia akan berkurangan. Tapi nak elak 100% memang tak boleh pun sebab perubahan hormon dalam badan. So benda tu akan ada. Some ibu akan alami, some ibu mungkin tak ada lah. So kalau kata nak kurangkan, mungkin pun boleh try ambil ubat lah dekat klinik, minta nasihat doktor ambil ubat ke macam mana ke. Tapi kalau kata very bad, teruk sangat morning sickness tu sampai tak boleh nak makan ke apa ke, so yang tu kemungkinan besar kau kena pergi hospital jugalah. Okey. Doktor ada soalan dari Puan Intan, dia tanya 5D scan dengan detail scan berapa dekat cawangan Sungai Petani?
Sungai Petani ke dekat cawangan lain Puan? Dekat Petani tu harga sama untuk cawangan Sungai Petani. Oh sama, betul. Nak Sungai Petani. cawangan mana tu? Itulah cawangan mana. Kalau dekat kita ada cawangan dekat Sungai Dua dengan Georgetown juga. So sebab kalau kata cawangan, 3 cawangan utara ni harga sama dengan SP. Tapi kalau kata Puan nak cawangan mungkin kat Johor ke apa ke, yang tu kena tanya. Berbeza. Kita tanya Lin, yes. Berbeza lah, harga tu berbeza Puan. Okey, soalan seterusnya dari Puan Rabiatul. Awal pregnant teringin yong taufu boleh makan ke doktor? Okey, kalau kata Puan tak ada muntah ke apa, nak makan sikit boleh je. Tapi disebabkan yang taufu ni kan processed food kan. So processed food ni actually kita tak galakkan sangat lah sebenarnya. Sebab kita tahu kan dalam tu kandungannya apa. Unless kalau kata Puan rajin, Puan nak buat sendiri kan. Processed food tu pun lah Puan boleh buat fish ball sendiri ke apa ke kan. Okay. Kalau macam tu tak ada masalah. Benda yang natural boleh. Tapi of course kalau kita tahu processed food ni dia tak bagus lah. So kalau kata teringin pun Puan nak makan sikit boleh je, tak ada masalah pun. Okay. Tapi jangan makan berlebihan lah sebab as we know lah, dia punya nature kan, processed food ni dia banyak lah pengawet, garam tinggi apa semua dalam tu. So tak digalakkan lah sebenarnya. Okey. Soalan seterusnya dari Puan Nadia. Doktor, saya period 18 Januari, UPT positif tadi, nampak scan kantung. Rasa bila pula boleh repeat scan? Boleh repeat scan dalam 2 minggu Puan. 2 minggu lagi boleh scan balik. InsyaAllah kalau kata dah nampak kantung tu, in 2 weeks time, kalau kata kandungan Puan okey, tak ada masalah, berkembang dengan baik, insyaAllah boleh nampak baby dah masa tu. Okey, ada soalan dari Puan Ina. Saya dah 19 minggu, boleh tak nak puasa? Okey, macam saya kata tadi, 19 weeks ni kita dah masuk trimester kedua kan. So kalau Puan tak ada alahan yang teruk, mungkin tak ada simptom gastritis yang teruk, sebenarnya boleh, tak ada masalah kalau Puan mampu dan Puan rasa yakin, okey, Puan tak ada macam terfikir-fikir lah, okey ke, akan okey ke baby ke tak kan. So kadang-kadang kalau some ibu, kalau dia bimbang dengan kandungan dia pun, kita tak galakkan berpuasa tau. Sebab kita tak nak ibu stres juga, okey. Tapi kalau Puan rasa yakin, Puan okey, sebenarnya boleh Puan, tak ada masalah, boleh je berpuasa. Melainkan kalau Puan ada masalah lain lah, macam masalah kesihatan, contoh hypertension ke, darah tinggi, kencing manis ke, tak mengandung yang mungkin kena makan ubat berkala ke apa ke, itu kita tak galakkan lah. Tapi kalau Puan tak ada masalah lain, boleh, tak ada masalah. Okey, kalau untuk trimester pertama pula doktor, kalau dia tak ada alahan boleh ke puasa? Macam saya kata tadi, sebenarnya actually boleh. Kalau kata Puan rasa Puan mampu, Puan rasa okey, makan semua okey, seimbang, nutrien semua Puan dapat cukup, actually boleh je kalau kata Puan rasa okey, Puan nak puasa. Tapi kalau kata Puan duk risau, macam katalah kalau Puan bimbang dengan kandungan, suami ibu ni takut dia bimbang, dia terfikir-fikir baby dia okey ke tak kan. So sebenarnya that's why early pregnancy ni kita tak galakkan. Sebab masa ni yang baby tengah membesar kan, okey. So kalau kata Puan rasa yakin, Puan boleh. Sebab dia tak ada spesifik, macam kata dia tak ada spesifik lah, kata okey data kata kalau berpuasa awal trimester ni dia akan macam sekian-sekian mengganggu kandungan ke apa. Tapi kalau Puan yakin, Puan tak ada masalah lain, tak ada alahan, sebenarnya boleh try, tak ada masalah. Okey, soalan seterusnya dari Puan Anis. Doktor, saya fully BF, anak dah 15 bulan tapi still tak period, normal tak? Okey, Puan on perancang ke? Satu lagi, adakah Puan sure yang Puan tak mengandung? Itu dia soalan saya dulu. Okay. Sebab saya tak boleh kata normal ke tak lah. Dia macam ni lah. Kalau kata 15 bulan, yes ada some patient kadang-kadang, kalau kata dia menyusu anak sampai 2 tahun pun, ada yang tak datang period tau. Okay. Tapi kalau kata more than that, lebih daripada tu, kalau Puan tak ada ambil perancang apa-apa ke, macam contohlah depo ke implant ke kan, yang memang kadang-kadang tu tak datang period kan. Okay. Lepas tu, mungkinlah susu pun macam kita dah kurang menyusu ataupun dah stop menyusu tapi still tak datang. Yang tu kena tengok balik lah takut ada masalah lain. Okay. Tapi kena make sure satu lagi tak mengandung lah. Sebab untuk datang period, Puan akan ada waktu subuh dulu tau. Sebab tu sampai patient dia ingat dia tak ada period, dia assume okey lah, dia tak boleh, mungkin tak mengandung lah, kita kata tak boleh mengandung. Tapi sebenarnya boleh Puan, sebab Puan akan datang waktu subuh tu dulu baru Puan akan datang period. Right? So kena make sure Puan tak mengandung dulu. Sebab saya ada patient yang memang dia ingat dia sebab menyusu tak datang period. Tapi in the end rupanya dia mengandung Puan. Masa datang scan pun dah berapa bulan, saya rasa 5 bulan macam tu dah. Dia pun tak sedar dia pregnant. Okay. Okey, soalan seterusnya dari Puan Mawar. Saya nak tanya, saya 6 minggu pregnant plus tengah menyusu toddler 1 tahun 4 bulan. Macam mana doktor?
Okey, maksudnya orang puan pregnant 6 minggu. Okey. Dia macam ni, kalau kata puan menyusu, bagi saya kalau kata lagi berapa bulan puan nak cukupkan 2 tahun kan macam mana puan? Kalau puan nak cukupkan 2 tahun, okey, bagi saya lah puan boleh still try teruskan lah kandungan pula, sorry, menyusu tu. Boleh je menyusu, okey. Tetapi kalau puan risau lah, puan risau kat keadaan kandungan puan dan second one ni apa kan. So slowly mungkin puan kena start campur dah lah susu dekat anak tu, okey. Sebab apa? Sebab sama ibu ni kadang-kadang dia risau lah, dia takut satu efek kandungan lah. Tapi sebenarnya kalau ibu ni dia keep on menyusu, kalau kandungan makin besar nanti, kita takut risiko pula satu of course pada baby dalam janin dalam perut, satu lagi kita takut risiko contraction peramatang kadang-kadang boleh berlaku so that's why kita kalau boleh, kalau time mengandung ni even dah masuk trimester kedua kita akan suruh stop, kalau boleh stop kita kata penyusuan lah. Okay. Tadi ada Sun nak buat NICC dekat klinik My Family SP, Puan Syida. Okay, boleh je buat. Dia seawal 10 minggu dah usia kandungan actually boleh buat dah lah. Tak ada masalah, boleh je. Nanti boleh set appointment je lah. Ya betul, kalau boleh puan buat appointment dulu sebab kita NICC ni sebab ada cara dia nak ambil darah apa semua tu dan kita kena deal sikit lah dengan kita punya makmal lah. Okay, so ada soalan lagi tak? Kalau tak ada soalan, kita nak end live lah. Dekat TikTok ada nak tanya soalan lagi ke? So setakat ni macam tak ada. So kita boleh end live lah doktor. InsyaAllah end bulan ni nanti saya PM balik. Okay puan. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung sesi live. Terima kasih doktor untuk penerangan hari ini, sangat jelas dan terima kasih kepada semua yang join live kita hari ini. Diharap perkongsian doktor dapat bantu ibu-ibu faham bila selamat berpuasa dan bila tak perlu paksa dirilah. Okay. Kalau ada soalan lanjut ataupun nak jumpa doktor untuk nasihat peribadi, boleh tekan link kat bio, boleh terus wasabi klinik lah. Sekejap Doktor last, diorang tanya kiraan baru 4 minggu macam tu, suggest ke nak puasa? Oh, awal pregnancy. Oh, very early lah. Okay, dia macam ni puan. Satu, yang penting nanti kan mungkin lagi seminggu ke apa pergi scan dulu tengok kandungan puan. Okay. Sebab kita nak make sure lah kandungan tu okay ke tak. Okay, at least satu kita tengok kandungan apa semua. Okay, so masa 5 minggu scan dulu. Tapi kalau kata puan mampu, puan tak ada alahan ke apa, kalau puan nak try berpuasa sebenarnya macam saya kata tadi dah boleh je, tak ada masalah pun. Okay. Melainkan kalau kata puan terfikir-fikir, puan risau lah kan, takut dia mengganggu puan punya kata pembesaran janin lah. So kalau kata yang macam tu, kalau boleh tinggal lah puan. Tak apa je, nanti puasa boleh ganti balik, tak ada masalah. Okay. Doktor ada kata-kata terakhir ke untuk video viewer kita hari ni? Okay, so first saya nak ucapkan selamat puasa dulu kan. Selamat puasa, selamat menyambut Ramadan lah semua untuk semua viewers kita hari ini. Kalau kata ada apa-apa masalah, okay, dia macam ni lah. Saya tegur sebab saya perasan lah. Kebanyakan orang ni dia suka tengok macam TikTok, dia refer to TikTok, dia refer to kita kata ni lah social media lah. Just untuk tengok, untuk ni lah kita kata kalau ada apa-apa masalah ke apakah dia tengok kat situ, kita tanya pendapat dekat orang kata online ni kan, kat social media. Kita ni manusia tak semua sama tau. Kalau kita ada masalah apa-apa, contohlah kalau mengandung ada bleeding ke apa, tak semua sama. Okay. So adakah okey ataupun tak okey pun tak semua sama. Okay. So yang penting buat pemeriksaan dulu dan kena jumpa doktor. Okay. Untuk yang puasa ni ataupun yang mengandung kalau nak berpuasa ataupun menyusu kalau nak berpuasa sebenarnya digalakkan. Boleh sebenarnya, tak ada masalah. Kalau kita mampu boleh. Melainkan kalau kita rasa bimbang terhadap kandungan ataupun terhadap baby yang menyusu kan. Okay. Ataupun mungkin kita kena stres ataupun ada masalah kesihatan lain, yang tu kita tak galakkan untuk berpuasa lah. So tak apa, puasa boleh ganti, so jangan risau. Kau dalam agama Islam ni dia ada kelonggaran. Okay, so boleh je tinggal, tak ada masalah. Nanti ganti balik. Okay.
Okay, thank you doktor. Itu sajalah untuk hari ini. Selamat menyambut Ramadan. Jaga diri, jaga baby dan semoga ibadah kita semua dipermudahkan. Thank you doktor untuk hari ini. Thank you semua yang dah join kita punya live hari ini. Jumpa lagi di sesi akan datang lah. InsyaAllah. Okay, bye doktor. Bye.